Dalam dunia kucing, tidak semuanya comel dan biasa. Ada yang kelihatan seperti makhluk dari dunia lain. Melalui mutasi genetik dan pembiakan terpilih, lahirlah kucing dengan rupa yang sukar dipercayai. Ini bukan mitos, ini realiti. Nombor 10. Dengan kaki yang pendek, Munchkin bergerak hampir seperti musang kecil. Comel tetapi kontroversi. Nombor 9. Telinganya melengkung ke belakang. American Curl. Seolah-olah sentiasa terkejut, walaupun tenang. Nombor 8. Tanpa bulu, kulitnya jelas terdedah. Sphinx. Kucing yang terasa hangat seperti kulit manusia. Nombor 7. Dengan bulu yang kerinting, Devon Rex kelihatan hampir seperti makhluk asing, ringan dan penuh tenaga. Nombor 6. Bulu kerinting yang lebih padat, Selkirk Rex, seolah-olah seekor kucing dalam bentuk berombak. Nombor 5. Telinga yang melipat ke hadapan, Scottish Fold. Wajahnya kelihatan sentiasa sedih, walaupun sihat. Nombor 4. Dengan corak seperti harimau liar, Toyga, seekor kucing domestik dengan rupa pemangsa. Nombor 3. Tanpa ekor, Manx bergerak dengan cara yang unik, seolah-olah keseimbangan bukan lagi satu keperluan. Nombor 2. Telinga besar, kaki panjang, Oriental Shorthair. Rupanya tajam, hampir seperti makhluk fantasi. Nombor 1. Dan yang paling pelik, Laikoi. Dikenali sebagai kucing serigala. Bulu jarang, wajah separa botak, seolah-olah makhluk yang tidak lengkap. Namun, ia sepenuhnya nyata. Dalam dunia kucing, pelik bukan bermaksud cacat. Ia adalah bukti bahawa alam sentiasa bereksperimen.